Kita ni kena sediakan banyak baku. Ada orang tanya saya, Cik Khairul Ali, mana lebih baik kita buat simpanan emas ataupun buat simpanan duit dekat tabung haji ASB? Saya bagi tahulah, simpanan ni semuanya bagus. Menyimpan ni semuanya bagus, tak kisah dalam bentuk duit, tak kisah dalam bentuk emas. Katanya juga pakar-pakar keuangan, tuan-puan kita ni kena sediakan banyak baku. Maksudnya dalam tabung haji kita menyimpan, dalam ESB kita menyimpan, emas kita buat tabungan. Cuma tuan-puan kena percaya, untuk simpanan 1-2 tahun ke bawah lebih sesuai kita simpan dalam bentuk duit. Tapi untuk simpanan jangka masa panjang 1-2 tahun, 3 tahun ke atas, lebih cerdik kita bekukan dalam bentuk gerai emas. Katanya pakar-pakar keuangan 20 tahun ke belakang, emas memberi pulangan sekitar 10% setahun. Lebih menguntungkan kita simpan dalam bentuk emas jangka masa panjang 1-2 tahun, 3 tahun ke atas, itu pasti. Jadi tuan-puan boleh pilih sendiri. Untuk dana kecemasan, kegunaan harian, simpanlah dalam bentuk duit. Untuk simpanan jangka masa panjang 1-2 tahun, 3 tahun ke atas, kita buat tabungan emas, insya-Allah.